Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Untuk sesi mentoring 28 hari bulan 9 tahun 2015. So, saya harap anda semua boleh dengar suara saya. Okey. Hari ini ada beberapa benda baru yang saya nak tunjukkan. Especially untuk yang bertanya macam mana kita nak kira lot size. Okey. Recently sebenarnya baru lagi saya jumpa satu website yang untuk kira ni, earnforex.com position size calculator. Hari tu saya pakai dekat apa nama FX keys. Okey, tapi sekarang saya dah tengok yang ini lebih cantik lah, lebih mudah digunakan. Okey, earnforex.com /position dash size dash calculator untuk kita kira berapa ataupun apakah lot size yang kita nak guna. Bila kita dah kira entry, dah kira stop loss, dah kira take profit, kita dah tahu risk kita berapa, dah tahu reward kita berapa. Next step yang paling crucial ialah berapa lot size yang kita nak buka. Okay. So saya bagi contoh untuk yang USD dan juga yang cross pair lah. Okay, yang pertama kita ambil yang paling simple lah. Let's say ini adalah USD. Okay, so kita nak enter, katakan sekarang 1183. Stop loss, let's say kita letak somewhere here 1140. Okay. Take profit, tuan-tuan nak ambil kat sini, contoh tau, 1290. Okay, so entry kita kat sini lah, 1183. So dekat sini apa yang penting ialah berapa risk ni. Risk in pip dulu. Now let's say risk in pip kita masukkan lebih kurang 46, 50 lah saya genapkan, 50. So risk kita 50. So obviously kita nampak reward kita lebih lah. Okay, tapi untuk pakai yang websitenya ni, kita masukkan risk saja. Okay, so katakanlah account size saya, kita ada, contoh ni saya pakai berapa ni? Wih, tu dia 4997. Besar pula. Okey, tak apalah. 4997. 4997. Katakan saya nak risk just 3% of my account. 3%. Stop loss saya tadi in pips 50 pip. Pair Euro USD. Calculate. Dia akan bagi kat kita berapa lot size yang dicadangkan. 0.29. Okay, ini kalau Euro USD, it should be straightforward lah. Okay, straightforward. Now, yang tak straightforward, contoh macam dia nak kena convert ke New Zealand, Canada, ataupun macam ni contohlah, New Zealand, Canada. Okay, saya tukar balik. Alright, sebabkan duit kita ialah dalam USD, saya katakan saya nak sell dekat sini. Stop loss saya ambil kat sini je, 8470. Take profit saya, katakanlah saya ambil dekat ni. Okay, untuk pengiraan guna website, so kita tak perlu ada take profit kan. Tapi kan saya tunjukkan satu lagi option yang tuan boleh buat lah, 8418. Okay. So kita punya risk in pip plus minus 25 pips. 25. So sama 3%, tapi saya letak 25. Pair kita ialah NCAT, New Zealand, Canada. Itu dia. Dia akan minta USD CAD punya ask price. Sebab apa? Sebab dia nak tukar USD ke Canada. Okay, so kita tengok ask price. Buka UCAD. Ask price dia yang ini. Ini bid, ini ask. So ask dia ialah 1.3341.
Okay, 1.3341. Okay, calculate. So, dia cadang kat kita buka lot size 0.79. Itu dia. Okay, now ini 0.79. Kita pakai website earnforex.com/position size calculator. Very nice, very good. Antara tools yang saya rasa sangat berguna. Less than 1 minute boleh buat kira-kira ni kau tim. Then baru masuk position. Okay, sini yang ni tu abaikan lah. Okay, tetapi yang lebih cool ialah saya juga jumpa satu indikator daripada website ni. Kita boleh download dia punya indikator untuk MT4 sini. Okay, so saya dah install siap-siap dalam saya punya laptop dan PC dekat rumah lah. Nama dia position size calculator. Okay, so katakanlah saya nak sell dekat sini. So entry yang tengah bergerak-bergerak ni lah, biarkan. Ni contoh je tau 8453. Stop loss. Take profit saya. Okay, so risk sama 3%. Tekan button OK. Baik, dekat sebelah kiri ni dia dah siap kirakan kepada kita. First entry level kita masuk tadi lah, but then dia akan berubah-ubah ikut harga semasa. Okay, stop loss kita manually masukkan, take profit kita masukkan. Ini adalah balance account. So dia kata kalau kita letak risk 3%, maksudnya kita akan rugi sebanyak 149.93 dolar. Okay, so sekarang ni currently 2.98. Kalau kita rugi pun just 149.18, dia akan bertukar-tukar lah. Okay, now yang paling cool dekat sini dia ada reward to risk. So dia kata kita punya reward ialah 1.65 nisbah 1 berbanding kita punya risk. Okay, reward kita 2 sekarang. Maknanya makin dia tinggi, makin dekat kita dengan kita punya stop loss, lagi tinggilah. So makin besar lah kita reward to risk. And dia dah bagi siap-siap position size yang kita nak pakai. Okay, yang tadi tu sebab ini dah kira dia tak bergerak. So kalau ikut tadi current as kita punya standard lot ataupun stop loss ialah 25 pip. Saya rasa sekarang ni buy rate dah lagi kecil lah. Yep, just 17 pip saja. Okay, so kebarangkalian ni untuk kita untung ni, nampak? Enormous. Sangat enormous, 300. Wow. So ini adalah satu tools yang cantik. Very very nice tools yang saya jumpa di website ni. Kalau kata yang nak masuk kat Euro USD pun sama. Okay, 1191 saya masukkan balik. Ni kita kena adjust balik lah. Katakan saya ambil sekarang ni berapa pip sekarang apa? 51.5 Saya kita ambil 52 lah. 50. Sekarang Euro USD calculate. Okay, dia saja kita 0.28 Okay. Kita tengok. Okay, ingat ada slide, ada beza sikit sebab kita masukkan data ni lambat. Okay, take profit atas. Baik, risk kita tadi 3%
Tadi 0.28. Yep, 0.26. See? So automatically dia akan kirakan untuk kita. Senang kerja kita. Berapa lot size nak pakai? 0.26. Berapa reward to risk kita? 1.67. Nisbah 1 lah. Nisbah 1. Okay. Probability kalau kita masuk sekarang, ini untung kita. 256. Loss kita 148. Okay. Very nice tools. Saya dah mula menyukainya. Very good lah. Tapi yang ini dia tak boleh, sebab dia ada disclaimer kat sini. Dia tulis does not calculate position size for gold, oil dan juga silver. And other commodities. Kalau kita pakai dekat Dow Jones dengan S&P, if I'm not mistaken, boleh ni. Ya, boleh. Saya dah pakai. Dah pakai baru saya beritahu kan. So boleh. Okay, so yang tak boleh dekat gold lah. Dekat gold, silver dan juga oil. Okay, currency should be no problem. So, bagi anda semua yang nak try, pergi dekat earnforex.com, position size calculator. Okay, boleh guna yang ada dalam dia punya blog. Okay, simple saja. Just masukkan berapa yang kita nak risk. Stop loss kita berapa pip. In pips lah. Kalau katakan anda nak riskkan just 2% of your account. You know, say dia punya sini sama 52. Calculate, tengok apa jadi pada lot size yang kat bawah ni. 0.19. Kalau katakan anda ni risk taker, nak ambil 10%, tu dia. Tu 0.96. Sekali ke laut, ke laut dah tu. So kalau katakan tuan-tuan punya account $1,000. Okay. Risk nak buat 2% saja. Untuk trade 30 pip. Ni yang paling biasalah. Pakai 0.06. Okay. So mudah sebab just masukkan stop loss. Yang ni kita plan lah 2% ke 3% ke. Okay. Yang kalau kita pakai ni, kita kena masukkan entry stop loss. Dah pre-plan siap-siap dah. Masukkan semua ni. Takut receh sikit lah. Tapi saya suka yang ni lah. Sebab saya nampak perubahan dia. So saya masukkan benda tu before. So nanti dia akan tolong calculate. Sampai that level, baru saya ambil position. Okay. So anda boleh guna yang indicator wise ataupun boleh guna yang dekat blog dia ataupun website dia. Mudah saja. Okay, so itu adalah untuk kita punya position size. So hopefully anda boleh try dan membantulah. Okay, kita ada uploadkan trading tips. Euro USD, saya kata ada strong support to break 1.1100. Now, sekarang ni kita tengok apa jadi pada support tu. Wow, see how it bounce back. Gila lah. Very strong support tu. Yep, tu dah. Bounce. Saya remove kan ni sekejap. Juga. Okay, so tinggalkan satu. So, kalau misal kata Euro USD dia boleh break di bawah 1.11 ni, then ini ada satu support at 1022 and then there's another one somewhere here. Okay, tetapi for the time being kita nampak dia cuba bounce back lah. Even yang ni pun ada long lower shadow menunjukkan adanya buying pressure. So buyer exists at this area. Okay, buyer exists at that area. Tetapi adakah saya akan buy? Definitely no. High. Yang ini adalah lower, high. Ini high. Right? And the other one is lower high.
Yes. Okay. Dekat bawah hampir sama. So dia macam satu triangle lah. Macam satu triangle yang mana dia punya bias dia is ke bawah. Okay. So looking forward, still early dan kita ada banyak news dekat USD. So mungkin dia akan favor USD and mungkin this chart will turn back. Dia akan turun balik. Orang akan start buying. We don't know. Kita ada big news coming in dekat NFP on Friday. Of course, sebelum tu ada lagi banyak news yang bakal menyusul. Okay, just sini. Baik. Dan yang kedua ialah Australia, New Zealand. Now, this is something yang agak mencabar juga saya. Sebab apa? Tiba-tiba dia bounce pagi ni. Wow. Suka saya tengok currency atau pair yang bounce macam ni. Now, first of all, to be honest with you guys, this is a support level. Okay. Sebenarnya dia lebih kepada zone lah. Sebab dia ada beberapa support dekat sini. Okay, but this is resistance, support zone. Now, nampak macam dia boleh turun. Nampak macam dia nak turun dia ni. Nampak macam daily. Nampak macam-macam dia ni. Kalau saya tengok dekat MACD, nampak macam-macam. Dia dah cross siap nampak ke bawah lah ni. It looks like wanna go down tetapi on apa nama ni intraday chart, wow, nampak dia bersungguh nak naik ni. Of course, next resistance, strong resistance letak dekat sini. Saya tak tahu, kalau dia boleh break dekat sini, mungkin saya akan tempted untuk membeli Australia against New Zealand. Now, one thing yang saya sempat tengok tadi, sempat baca sekejap ialah New Zealand dairy price. Okay. New Zealand dairy price. Tu masuk ke sini Saya buka Wikipedia. Okay. News. If I'm not mistaken, dia recover lah. New Zealand dollar may gain versus Australian dollar on upbeat dairy. Maksudnya ada harga naik. Fonterra raises milk payout, full year profit. So, low dairy price with on New Zealand economy, changes in Detroit. Okay, so dairy ataupun harga susu menjadi hot topic di World Summit. Ada kebarangkalian, bukan ada kebarangkalian. Kalau kita tengok baca kat sini, nampak memang harga dairy milk start naik dah. As price rises. Okay, still masih lagi very low, but then dia menunjukkan tanda-tanda yang mana dia akan recover. Okay, so biasanya kalau recover ni satu je, in the early stage apa yang dia buat, dia akan cut production sebab dah terlampau banyak supply. Okay, remember New Zealand adalah pengeksport susu terbesar dunia. Okay, dan bila susu tu nak masuk ke negara-negara contoh macam China, dia kena repack balik ke Chinese brand lah. Okay, so mungkin dekat situ boleh berlaku contamination ataupun pencemaran. Contamination. Boleh berlaku pencemaran kat situ. So that's why adanya krisis susu di China and everything. Okay, so dekat sini dia tulis hari ni New Zealand may gain versus dollar on upbeat dairy. Okay, ada rebound in global dairy price. Okay, has reduced the chance for another rate cut. Tak habis-habis potong rate New Zealand Okay. Ini membantu New Zealand naik. Okay, 90.4. It gain 63.99 in US. Okay, in US.
Local economists are putting a lower probability on Reserve Bank cutting rates. Again, after Proterra Cooperative Group, the world's biggest dairy exporter, raised its forecast payout to farmers last week after a rebound in global dairy price. So, kalau misal kita ekonomi di New Zealand slump lagi, ada kebarangkalian yang mana Reserve Bank of New Zealand akan memotong lagi. Gila potong lagi potong lagi. Berapa last rate dia? Wait ayo. New Zealand rate interest rate 3.25 Air pernah lupa sebab dia terlampau banyak sangat potong. Ayo 2.75 Astaghfirullahaladzim. 2.75 ni lah kes dia banyak sangat potong. Kita dah lupa lah. Okay, yang duk rajin potong di ni. Nak naik-naik US ni tak naik-naik. Alright, so kalau misalnya kata price rebound, ekonomi looks good, orang dapat pekerjaan, ada kemungkinan besar yang New Zealand RBNZ tak akan cut rate lagi. Okay, so last one would be GU. So kalau dekat chart ni, basically my bias is still on bearish lah. Cuma mungkin kita kena tunggu price naik sikit baru kita sell kot. Kalau nak buy Australia, saya tengok New Zealand punya price a bit better lah. Mungkin kita boleh naik sikit kan, sell ke. Right, sebab trend on H1 pun nampak menurun kan. Kalau dapat sell somewhere here pun very nice. Okay, tak cukup masa ni. Tiba-tiba lah. GU, candle support level hold. Right, talking about GU, maybe saya ada bagi SOTG dan if I'm not mistaken, they want hit our stop loss lah. Sorry about that guys. I'm just doing my job. So ini support level kita. Break, tak close habis, pom masuk balik. Another attempt to break, then saya akan masuk another sell. Okay, so sekarang ni kita dapat recovery in dollar. Saya punya favor dekat sini still on dollar lah. Even kalau kita tengok on daily index, dollar index pun sekarang ni nampak dia sikit kecil kan. Mungkin ini adalah dia akan start rebound. Tapi kalau tengok ni, hari ni memang tak cantik ni. Shooting star. Tapi saya baca ada kebarangkalian yang dollar akan rebound balik lah. Rebound balik. So mungkin dia kena break yang ini dulu. Okay, semalam tak cantik. Semalam hari Jumaat tak cantik. Hari ni pun tak cantik. So that's why ni naik. Sikit je lah, tak banyak. So kalau dia boleh break ke bawah, I'm going to sell. Kalau dia ada satu pattern yang lebih mengconfidentkan saya, maybe I'll be tempted to buy this GBP again. Again, yang mana buy dia has not been that successful. Okay guys, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu. Happy peeping to you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.